sumpah tak sangka dekat JB ni ada hotel RM100 yang 10 minit je dari CIQ Johor Bahru. Korang yang travel dari JB ke Singapura tu wajib tengok video ni sampai habis. Jom ada pada jam membawa korang pergi Havana Hotel dekat Medrum. Lokasi dia memang win sebab dekat sangat dengan CIQ Johor Bahru. Kalau korang jenis kena kerja bas pagi-pagi ke Singapura, duduk sini memang paling safe. Tak payah nak hadap jam JB yang pening tu. Satu lagi benda best, kalau korang sampai hotel ni lewat, tak payah nak tunggu orang kat kaunter pun. Pakai kios self check-in ni, tekan-tekan, ambil kad, terus masuk bilik. Laju je, tak sampai 2 minit dah settle. Bilik dia pula, korang tengoklah ni, bersih, kemas dan yang paling penting, selesa nak berehat. Bilik air pun tip top. Memang ngam sangat untuk korang yang nak tumpah tidur 1-2 malam sebelum sambung kerja. Bayar 100 je tapi dapat kualiti macam ni kat tengah bandar JB. Bagi kita orang memang berbaloi teruk. Lokasi win, kebersihan pun win. Tak payah nak fikir 2 kali. Serius, korang kena datang and check in sendiri sebelum sold out. Jangan cakap ada jam mata payung.